Dia cakap, "Dek, konten macam ni susah nak fly. Besok koyak resign. Tak boleh kena tegur. Mak I pun tak pernah tegur I macam tu. Macam tu lah dia. So kita tengok in the end, kita tak selama-lamanya remaja lah. So kita pun makin berusia. So kita perlu ada pelapis. Sebab tadi macam yang SN nampakkan, Ray TV ni dia ada purpose. Dan purpose dia bukanlah sekadar kita ni nak huha-huha semata-mata ke, nak berhibur semata-mata ke, tapi ada pelapis-pelapis yang kita bakal train, yang kita kedepankan. Kalau tengok dah ada muka-muka baru dah. Sebab itu kita tengok adanya Abu Rijal, dan juga ada Ishak yang kita train ni daripada Indonesia ni. Jadi kita nak cari juga kepada mereka yang berminat nak jadi content creator. Sebab tu kita ada buat satu projek kita panggil Kampung Content Creator. Jadi kita akan develop dan kita memberi tips kepada mereka macam mana how to develop themselves. Consider by now kita ada some magic pill how to grow secara organik dan disustain. Dia kalau kata dia grow tetapi tidak sustain pun kita tak nak. Kita belajar daripada macam mana the engineering of hedonisme K-pop. Yang mana mereka ni, artis-artis dia ni, dia mempunyai short shelf life. Dia cepat naik. Once dia naik itu dia pulun pasal dia biasanya 2 tahun ke 3 tahun, maksimum 5 tahun dia akan hilang dan sejuk dan akan diganti dengan orang lain. Betul. Jadi kita atas satu paksi yang kukuh, iaitu konten yang berkualiti, yang membijakkan manusia. Kalau anda adalah orang-orang yang meminati perkara ni, then you are welcome to be our content creator. Kita akan guide you all. Exactly. Oh, mahal loh. Tapi syarat dia lah ni lah. Syarat dia kena macam cerita Ramli tu. Syarat dia macam cerita Ramli tu. Tahan maki. Ada buat surat. Okay, tahan maki. Bukan kita maki sangat, tetapi kita banyak pasal generasi strawberry sekarang ni. Kalau kita tegur elok-elok pun dia dah anggap maki. Dia cakap, "Dek, konten macam ni susah nak fly. Kita perlu ada sedikit konten yang macam ni semua tu. Besok koyak resign. Tak boleh kena tegur. Mak I pun tak pernah tegur I macam tu. Macam tu lah dia. Dah saring awal lah. Tapi kalau anda orang yang cekal, sanggup untuk ambil cabaran ni, you are very welcome. Dan kita tak pernah tau tapis ilmu. Betul. Kita bagi all out untuk korang. Kita dapat 10, bagi 10. Betul.